Tunang, cik tak salah orang, Sen. Saya cuma pekerja junior yang nak dipecat. Saya tak pernah salah kenal siapa yang jadi tanggungjawab saya, Kalisa. Vivian, sila pergi. Nexus Prime tak perlukan pengurus yang sibuk memfitnah daripada berprestasi. Tiket dah habis dijual. Boleh datang melawat esok semula ya. Wah, bakal isteri CEO. Tak sia-sia kan jual rumah di Jalan Kabut Abadi nombor 69? Maya, jangan cakap kuat. Abang Alvaro sengaja beritahu Papa yang abang botak dan hodoh supaya saya cari kerja sendiri. Kalau awak tahu tunang awak tak botak, awak takkan pernah belajar berjuang sekeras malam, Kalisa. Maaf pasal gurauan botak tu. Sekarang awak percaya kan yang pilihan Papa awak taklah seteruk itu? Jangan membantah. Bakal tunang kamu tu sangat stabil. Biar botak asalkan masa depan terjamin. Apa betul-betul kenakan saya? Nasib baik calonnya abang Alvaro. Tahniah ya, Puan Pemasaran Kanan. Jangan lupa beritahu aku kalau perlukan pengirim pengantin. Mestilah, Maya. Awak orang pertama yang saya jemput. Rupanya bos saya yang dingin ni boleh jadi romantik juga bila dah jadi tunang. Dan awak adalah kejutan paling bijak yang pernah memohon di pejabat ini, Kalisa. Terima kasih sebab tak botak dan sangat menjengkelkan pada hari pertama. Dan terima kasih sebab tak lari masa saya tangkap awak dekat lobi.